Jawatan kuasa pilihan khas ni sepatutnya ahli-ahli parlimen, cabang parlimen. Kalau tidak, tak payahlah panggil jawatan kuasa pilihan khas parlimen. Panggil saja jawatan kuasa Azalina. Kecewa lah kan. Saya cuba cari apa perkataan yang sesuai untuk menggambarkan perkembangan mengenai RUU pemisahan peranan AG dengan pendakwa raya ni kan. Kerana isunya itu jelas dan isu itu bukan saja kami pandai-pandai sebut. Isu itu juga adalah isu-isu yang dibawa oleh civil society, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, oleh masyarakat dan dalam pertubuhan bukan kerajaan itu bukannya semua kumpulan yang Anwar Ibrahim suka kata liberal ni. Termasuklah ABIM di dalam itu, termasuklah IKRAM, termasuk pertubuhan-pertubuhan Islam tau, yang kami sepakat mengatakan bahawa kalau kita teruskan dengan draft yang sedia ada, dia akan mengulangi kesilapan yang sama. Kita mewujudkan seorang yang sangat berkuasa, yang tidak bertanggungjawab dan tidak boleh dikawal selia kan. Jadi isu itu jelas. Walau apa pun pusing kona kiri kanan yang Datuk Seri Azalina bagilah, macam-macam lah dia bagi alasan tu kan. Jadi saya menilai daripada ucapan Datuk Seri Azalina sendiri, kerana itu pendirian dia dan juga pendirian kerajaan. Kemudian saya menilai kepada keputusan kabinet untuk merujuk kepada satu jawatan kuasa khas pilihan yang baru, sedangkan jawatan kuasa khas parlimen sedia ada tu memang itu tugasnya. Bezanya jawatan kuasa khas parlimen, hak asasi manusia, pilihan raya dan juga reformasi institusi, dipanggil HAPRI. Hak asasi, pilihan raya, reformasi institusi, HAPRI kan. Di dalam itu ada orang seperti YB Roziah yang terdiri daripada 10 orang itu. Jawatan kuasa HAPRI juga telah membuat keputusan sebelum ini bersetuju supaya elemen parlimen mesti dibawa masuk. Jadi caranya ialah, maksudnya bagi saya agak nakal lah dan tidak ikhlas lah. Bila kamu dah tahu proses yang sepatutnya ialah bawa balik kepada jawatan kuasa khas HAPRI yang dipengerusikan oleh YB William. Memang ada perbezaan ni. Kerajaan langsung tak nak bagi kepada parlimen. Sebab kalau ikut jawapan Datuk Seri Azalina itu, kuasa melantik itu kuasa eksekutif. Parlimen, kamu dah bagi kuasa itu kepada eksekutif, kamu jangan cuba-cuba campur tangan. Itu pendirian kerajaan sekarang tu. Yang disampaikan. Maksudnya kuasa nak lantik siapa-siapa lah. Kami yang jadi menteri, kami jemaah menteri, kami kerajaan, maka semua kuasa mentadbir terutamanya yang melantik itu kuasa kami, bukan kuasa parlimen. Jadi kalau proses lantikan dan proses pemecatan itu ada kawal selia daripada parlimen, jawapan Datuk Seri Azalina hari itu ialah ini sudah pun melanggar semangat pemisahan kuasa kerana kamu dah ambil kuasa kami. Saya rasa macam benda itu boleh diguna pakai dengan lebih sesuai di negara-negara yang ada sistem presiden. Sistem presiden itu jawatan cabang eksekutif memang dipilih secara berasingan oleh rakyat. Maka dia ada mandat sendiri tau. Presiden Prabowo, dia ada mandat dia sendiri. Presiden Trump ada mandat dia sendiri. Cuma kuasa dia itu diimbangkan dengan satu lagi mandat semak imbang yang diberikan kepada parlimen. Contohnya kan. Tapi kalau dalam sistem Westminster ini kan, punca segala mandat adalah parlimen. Satu-satunya pilihan raya yang ada ialah parlimen. Kalau parti UMNO atau PH ataupun ahli-ahli parlimen yang bukan menteri ini tidak ada atau tidak menang, maka Datuk Seri Azalina tak jadi menteri pun. Kan? Tapi tiba-tiba bila dah jadi menteri ni, ini kuasa kami, parlimen jangan campur langsung, kan?
Dan dia bukan soal perebutan kuasa pun. Dia soal macam mana untuk kita mengikat seorang yang cukup berkuasa seperti pendakwa raya kembali kepada kuasa rakyat. Kalau contohnya, kuasa rakyat di Malaysia ini dizahirkan melalui pilihan raya yang memilih Perdana Menteri, dan okeylah. Dan tak ada orang nak campur. Tak adalah parlimen nak campur. Kerana kita tahu kalau pendakwa raya itu tak buat kerja dengan betul, ataupun tidak mengikut peraturan, ataupun tak perform, ataupun korup, then kita boleh remove dia dengan remove Perdana Menteri. Tapi di Malaysia, masalahnya ataupun keadaannya, kuasa rakyat itu dizahirkan melalui satu-satunya jalan, iaitu parlimen. Jadi untuk kita mengikat kebertanggungjawaban pendakwa raya dengan rakyat, mestilah melalui parlimen. Kan? Tapi jawapan dan ucapan yang dibuat oleh Datuk Seri Azalina itu cukup jelaslah bahawa dia menentang sepenuhnya perkara itulah. Dia tak sembunyi-sembunyi lah. Memang terus terang hari itu. Saya ingat kod-kod lah, dia cubalah juga beri gambaran yang dia akan, kerajaan akan pertimbang, cari jalan, semua kan. Tapi tak ada lah. Jadi, tambah lagi luka ialah yang sepatutnya dirujuk kepada jawatan kuasa pilihan khas sedia ada, yang pandangan mereka itu nampak lebih selari dengan pandangan kami yang 10 ini. Untuk mengelakkan daripada kena bentang kat situ, dia tubuh sendiri jawatan kuasa pilihan khas yang baru, yang mana dia sendiri, eksekutif, jadi pengurusi. Jawatan kuasa pilihan khas ni sepatutnya ahli-ahli parlimen, cabang parlimen. Kalau tidak, tak payahlah panggil jawatan kuasa pilihan khas parlimen. Panggil saja jawatan kuasa Azalina.